Pagi yang sepatutnya bermula dengan rutin harian yang biasa bertukar menjadi detik paling mengerikan dalam hidup penduduk Putra Heights. Tangisan, jeritan dan bau asap yang menyengat menjadi latar belakang kepada satu lagi tragedi yang sepatutnya tidak berlaku. Di saat mereka memerlukan perlindungan, mereka hanya melihat api marak dan mendengar bunyi siren yang datang terlambat. Berapa ramai lagi rakyat Malaysia yang harus menjadi korban sebelum pihak yang berkuasa mengambil serius tentang keselamatan rakyat. Ada apa-apa? Banyak rumah besar. Banyak bertahun memang ada orang dalam. Tempat apa tu? Itu pipe storage gases. Pada pagi 1 April 2025, sekitar jam 8.10 pagi, satu letupan kuat menggegarkan kawasan Putra Heights, Puchong, Selangor. Bunyi letupan yang menggerunkan ini diikuti dengan kepulan asap hitam yang menjulang tinggi ke udara, menandakan bermulanya salah satu kebakaran paling besar yang pernah berlaku di kawasan itu. Menurut saksi, sebelum letupan berlaku terdapat bau gas yang kuat menyelubungi kawasan tersebut. Beberapa penduduk mendakwa mereka sudah mengesan bau tersebut sejak beberapa hari lalu. Namun tiada tindakan diambil oleh pihak berkuasa atau syarikat berkaitan. Letupan berlaku secara tiba-tiba menyebabkan gegaran kuat yang merosakkan tingkap rumah serta kenderaan yang berdekatan. Sejurus selepas letupan, api menjulang setinggi 30 meter ke udara, membakar kawasan sekitar termasuk beberapa rumah dan kenderaan berhampiran. Bahang panas dapat dirasakan sejauh hampir 500 meter dari pusat kebakaran. Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tiba di lokasi dalam masa kurang daripada 10 minit selepas menerima panggilan kecemasan. Lebih 50 anggota bomba dari beberapa balai dikerahkan untuk mengawal kebakaran. Operasi pemadaman mengambil masa hampir 4 jam. Bahan pemadam khas digunakan untuk mengawal api kerana kebakaran melibatkan gas mudah terbakar. Walaupun api berjaya dipadamkan sekitar tengah hari, pasukan bomba terus menjalankan kerja-kerja penyujukan untuk mengelakkan sebarang kemungkinan letupan susulan. Seberang jalan dekat sungai sana tu. Ada orang. Lagi ada orang ni, tolong. Insiden ini mengakibatkan kecederaan kepada 111 orang dengan 63 daripadanya mengalami kecederaan serius seperti melecor tahap 2 dan ketiga. Bangsa yang cedera telah dihantar ke Hospital Serdang dan Hospital Putrajaya untuk rawatan lanjut. Antara bangsa yang terlibat ialah pekerja berhampiran, penduduk setempat dan beberapa anggota bomba yang terkena serpihan letupan. Bagaimanapun, pihak polis telah mengesahkan bahawa tiada kematian direkodkan dalam insiden ini. Jom kurik kat sana tu. Sana? Bukan kat sini. Kat sana ada satu jalan lagi. Bukan macam dalam Sini dia tak kurik. Kerajaan Malaysia telah mengumumkan bantuan keuangan kepada mangsa yang terjejas. Setiap keluarga yang kehilangan rumah sepenuhnya akan menerima RM5,000. Manakala keluarga yang mengalami kerosakan separa akan menerima RM2,500. Selain itu, mangsa yang mengalami kecederaan serius akan menerima bantuan khas RM10,000. Petronas juga mengumumkan bantuan kepada keluarga yang terjejas bernilai RM3 juta bagi membantu pemulihan kawasan terjejas serta memberikan pampasan kepada mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media menyatakan bahawa kerajaan akan melakukan siasatan menyeluruh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau juga mengarahkan audit terhadap semua saluran paip gas di Malaysia bagi memastikan keselamatan penduduk. Menteri Besar Selangor pula menyatakan bahawa pihaknya akan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menilai kembali pembangunan yang dilakukan di kawasan berisiko tinggi seperti ini. Kerajaan negeri berjanji akan lebih ketat dalam mengawal selia pembangunan berhampiran kawasan industri berbahaya. Ini dia hujan ni sebab apa yang dah komplain Pak? Apa yang dah komplain? Dia korek sana itu, dia korek. Dia korek dekat sana tu korek sana. Petronas punya. Dekat korek saja korek. Menurut laporan Astro Berita China pada 1 April 2025, terdapat bantahan daripada penduduk Putra Heights terhadap projek pembangunan baharu di kawasan mereka. Penduduk telah menyuarakan kebimbangan terhadap risiko keselamatan, termasuk lokasi saluran paip gas yang berdekatan dengan kawasan pembangunan. Namun, bantahan ini tidak diendahkan oleh Majlis Pemadaran Subang Jaya MBSJ yang tetap meluluskan projek tersebut. Keputusan ini menimbulkan kemarahan penduduk yang kini menjadi mangsa akibat kelalaian pihak berkuasa tempatan dalam mengutamakan keselamatan awam.
Dalam kesibukan netizen membincangkan tragedi ini, satu lagi isu besar tampaknya tenggelam dalam arus perhatian. Pengurusan Menara Kuala Lumpur yang sebelum ini dipegang oleh sebuah syarikat milik penuh Bumiputra milik Datuk Hamid telah diambil alih oleh syarikat Lim Siong Hai tanpa melalui proses yang telus. Peralihan hak pengurusan ini menimbulkan persoalan mengenai keutamaan kerajaan dalam menjaga kepentingan Bumiputra dalam sektor ekonomi dan hartanah strategik negara. Namun, akibat tragedi letupan gas ini, isu tersebut tidak mendapat perhatian yang sewajarnya daripada masyarakat dan media. Ramai pihak mengkritik kerajaan kerana kelemahan dalam penguatkuasaan perancangan bandar. Penduduk sekitar mendakwa bahawa mereka telah beberapa kali melaporkan bau gas sebelum letupan berlaku. Namun aduan mereka tidak dipandang serius oleh pihak berwajib. Selain itu, kritikan turut tertumpu kepada pihak berkuasa tempatan yang membenarkan penempatan dibina berhampiran saluran paip gas tanpa mengambil kira risiko keselamatan. Beberapa NGO mengesan kerajaan untuk mengkaji semula dasar pembangunan dan menetapkan zon keselamatan yang lebih ketat untuk mengelakkan insiden seperti ini berulang. Setiap kali tragedi berlaku, alasan yang sama diberikan. Siasatan sedang dijalankan, tindakan akan diambil dan undang-undang akan diperketatkan. Namun realitinya, selepas beberapa bulan berlalu, segalanya kembali seperti biasa. Adakah kementerian berkaitan akan mengambil tanggungjawab atau sekadar mengeluarkan kenyataan kosong? Adakah pihak berkuasa akan benar-benar menambah baik pemantauan atau hanya menunggu tragedi seterusnya? Satu perkara yang pasti, jika rakyat terus diam dan menerima alasan yang sama setiap kali, maka lebih banyak nyawa yang akan terkorban akibat kecuaian yang boleh dielakkan. Sampai bila kerajaan mahu terus bermain wayang sebelum benar-benar bertindak? Atau mungkin seperti biasa, rakyat hanya akan dijadikan bangsa kebodohan sistem yang tidak pernah belajar daripada kesilapan. Sekian, terima kasih.